Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesailah sudah program Ziarah Mahabbah pada kali ini. Yang mana pada kali ini Ziarah Mahabbah telah diadakan di Kampung Tok Sabuh, Kuala Besut, Besut, Terengganu. Alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Tok Sabuh, Kuala Besut ini. Saya Suludan Yusuf selaku JPKK Kampung Tok Sabuh. Hari ini mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada Muslim Malaysia kerana mari ziarah kepada pesakit-pesakit dan orang tua KU di Kampung Tok Sabuh. Siapa nak hari ni? Allahu Akbar. Oh nano. Pergi cek dah lah mai. Check up. Cakap dia kata UFC resiko pula. Kalau nak jalan bab si dah ada. Bab tulis ada. Maknanya tulis tu memang tak ada, hancur lah. Kalau ni bergantung pada besi tu lah. Tapi kalau ada besi, kita ada nano. Ada kau tu, kita siap. Abang Lee kena cuci semua lah. Takut efek benda lain. Yalah, takut sakit tekumi dah tulis. Betul. Tapi tak duduk lagi kena kalau tu bit nan kuning, sugi di kebekian. Pasal lah. Accident dengan gapo Abang ni? Dengan motor. Abang Lee dengan motor? Orang bawa dia kok. Abang Lee dengan motor? Dengan motor. Dia pun dengan motor? Dia dengan motor. Jadi dia pakai gini. Pakai tukar lah. Maknanya selama 8 tahun dah pakai tukar. Masing-masing ada uji masing-masing, betul tak? Mungkin kita diuji dengan ni, orang lain diuji dengan lain lagi. Tapi ni kira alhamdulillah boleh jalan. Juga dia punya ni efek dia tu lah. Maknanya memang setiap hari kena pergi cuci. Jadi saya mewakili Museum Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan semangat anda mungkin misi kami di Museum Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana semangat anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazal ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program Ziarah Mahabbah pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.